Berat ni. Jadi. Berat tadi. Okay, untuk kali pertama guys, kita ada peserta yang kedua. Okay, apa nama abang? Nama saya Syukri. Alright. So, abang faham kan konsep kita macam ni? Faham. Okay. Okey. Ready? Ready. Saya akan start timer 10 minit. Okay. Ready? 3, 2, 1, go. Okay, jom. Okay bang, apa benda pertama yang abang perlukan sekarang? Oh, Ni. tepung. Okay, abang kena hati-hati, kira berapa? Oh, semua biskut Betul semua biskut ni? Kita nak sos ke? Sos sedap kan? Sos tomato. Sos Thai. Sos style. Alright, mantap. Okay, yang tu je. Kena kira balik. Saya dah hilang kira dah. Banyak sangat. Betul. Kena kira. Kalau kurang ambil lagi. Betul, tak apa. 11, 12, 13, 14, 15. Nama je. Abang confirm kan barang ni je? Ke tak nak ubah apa-apa Tak nak. Tak nak dah. Okay. So hari ni kita dapat 2 orang pengguna Halo Telco dekat Pasir Gudang ni. Alhamdulillah akak. Alhamdulillah akak ni, abang ni dengan akak ni dia datang dengan keluarga dia. Sebab masing-masing pakai IC yang berbeza. Jadi 70 barang. 70 barang. So puas hati ke tidak? Sangat berpuas. Puas hati. Ha. So kalau korang belum pakai Halo Telco atau korang dah pakai Halo Telco, pastikan alert dekat mana kita orang akan ada next location. Betul. Okay? Betul. Bawa baliklah barang-barang ni. Okey. Terima kasih Pak An. Baik, sama-sama. Terima kasih Halo Telco. Baik. Tanya. Selamat balik.